Kalau dah sampai di kedai nasi ayam Hainan Kak Lina ni, mesti kita tanya, apa kita nak makan? Dah tentulah nak makan nasi ayam. Nasi ayam dia memang special, lain daripada yang lain. Okey, bila cerita pasal ayam, ayam ni dia ada 3 jenis. Boleh ayam steam, ayam goreng dan juga ayam yang dipanggang. Mantap. Orang kata semua orang kalau dah sampai wajib perkena nasi ayam World Champion yang kat Seremban ni. Nak cerita lebih-lebih pun tak guna. Sebab nasi ni dimasak dengan cara yang berbeza. Apa yang bezanya? Beras ni sebenarnya, beras nasi ni digoreng dengan halia dan pelbagai ramuan rempah yang lain sebelum ditanak menjadi nasi. Ini yang memberikan kelainan kepada nasi ayam Hainan Kak Lina. Bak kata waris lah. Lotak-lotak habis. Dicincang-cincang clear. Cuba, jangan tak cuba.